Perut buncit ni punca dari usus kotor. Tak ramai yang tahu, kan? Semua orang ingat perut buncit ni sebab makan banyak. Tapi sebenarnya, puncanya adalah usus yang tak bersih. Aku ada seorang makcik, perut dia buncit sangat walaupun makan tak banyak. Setiap pagi sembelit, perut rasa penuh, badan berat sangat. Tapi timbang, berat badan tetap sama. Dia dah cuba macam-macam cara, tapi tak juga kempis. Lama-lama, makcik aku pergi klinik sebab dah tak tahan sangat. Doktor tu cakap, "Makcik, usus makcik ni dah kotor sangat. Itu yang buat perut makin buncit." Masa tu baru makcik aku sedar. Bukan sebab makan banyak, tapi usus yang penuh dengan toksin dan najis lama yang buat masalah. Toksin tu tak keluar ikut najis, malah beredar dalam badan, buat hormon jadi kacau, kulit pun naik jerawat, badan rasa lesu. Aku cadangkan makcik aku cuba jus golich. Herba semula jadi dengan bahan-bahan macam batang mimpi. Jus golich ni bukan sembarangan. Ia dah lulus ujian makmal dan ada sokongan kajian dari Universiti Antarabangsa. Jus ni bantu bersihkan usus, buang toksin dan tenangkan sistem penghadaman. Makcik aku mula amalkan jus golich pagi dan malam. Jus ni berbentuk cecair senang nak minum, rasa manis herba. Hari ketiga, dia rasa perut lebih ringan, buang air besar pun makin lancar. Hari ketujuh, perut makin lembut, tak keras macam dulu. Lepas 2 minggu, badan rasa ringan, perut makin surut dan kulit pun makin bersih. Kalau korang pun ada masalah yang sama, perut buncit sebab usus kotor, cuba jus golich sekarang ada trial pack. Kalau beli 2 paket atau 3 paket TikTok bagi harga promosi. Tekan anak panah biru di bawah dan cuba dulu, baru rasa beza bila usus korang dah bersih dari dalam.